Cadangan untuk membina sebuah masjid bersebelahan dengan kuil Dewi Sri Patra Kaliaman di Jalan Masjid India, Kuala Lumpur dilihat sebagai langkah positif dalam memupuk perpaduan antara penganut pelbagai agama di Malaysia. Pengarah Eksekutif Lawyers for Liberty, Zaid Malik berkata, daripada memindahkan kuil 130 tahun itu, masjid boleh dibina di dua plot tanah yang berdekatan. Katanya tapak yang berdekatan cukup besar untuk membina sebuah masjid dan masih ada ruang untuk pengembangan. Tempat itu merupakan hak komuniti di mana bukan hanya tempat untuk beribadah tapi juga tempat untuk komuniti berkumpul, membuat aktiviti yang berkaitan ibadah ataupun tidak. Jadi perkara ini tidak harus diendahkan, tidak diendahkan. Pun kalaulah kuil itu diroboh, ia bermakna kita menafikan identiti kawasan tersebut, identiti komuniti tersebut yang telah sekian lama duduk di situ sebelum penubuhan Malaysia lagi. Kuil itu ataupun ada tapak di sebelah kuil itu sebenarnya yang cukup besar untuk kita buat masjid. Malah ada juga tapak yang berhampiran, yang kosong. Kalaulah katalah tapak itu sendiri tak cukup, boleh panjangkan ke arah tapak blok tanah kosong itu sendiri. Jadi nampak di sini yang petak hijau ni adalah tapak kuil itu sekarang lah. Dan di sebelah itu adalah blok parkir. Blok parkir ni jauh lagi besar daripada tapak kuil itu. Jadi kau nak bina masjid, binalah di sini. Tak perlu robohkan kuil itu. Malah kalau ini pun tidak cukup, di kawasan sini di bawah di petak kuning ni satu blok kosong yang boleh diguna pakai sekiranya perlukanlah tapak masjid itu untuk lebih besar. Secara ringkasnya, tidak ada keperluan untuk kita runtuhkan kuil itu untuk membina masjid. Sementara itu, Datuk Ambiga Sri Nevasan yang menjadi wakil pengurusan kuil berkata, badan pengurusan masih berharap untuk terus kekal di atas tapak tersebut walaupun tanah tersebut sudah menjadi hak milik syarikat swasta. Beliau berkata di BKL mempunyai tanggungjawab sosial untuk membantu kuil tersebut kekal kerana ia telah wujud di atas tapak tersebut lebih daripada 130 tahun selain urusan penjualan tanah yang berlaku pada 2014 tidak dimaklumkan kepada mereka. Tambahnya, kuil tersebut menerima pengunjung bukan sahaja dari dalam tetapi di luar negara dan kawasan Masjid India sendiri mempunyai populasi kaum India yang besar, sama ada Muslim atau Hindu. Jadi mengapa sekarang kerajaan mahu masuk campur? The temple has been there more than 100 over years, longer than the current owners. They've been on the land so much longer than the current owners. And as I understand it, when it was alienated to the current private developers, the temple was never told. Am I right? Yes. You didn't know. They didn't know. All right? And there is such a thing, and it is a legal, hopefully we don't have to take these legal arguments, but there is such a thing as an interest in the land, an equitable interest in the land. So we would argue that in fact the private developer who has to whom the land was alienated takes it subject to the temple's rights. They must have known the temple was there. Everybody knew the temple was there. So you cannot just ignore a temple who has been there for so long. As I say, it's more than 100 years, more than the current owners have been there. Now, there's something very unique about Masjid India. Very unique mix of people. You have largely Indian, but you have Indian Muslims and you have, of course, Hindus. It also serves people who come from overseas because there are hotels there, and they live in the area. So for years and years and years and years, everybody has been coexisting peacefully. Why in heaven's name does this government want to interfere with that? They say they have found another location, Baru, etc., and they hope things will move smoothly. But I would like to add that they have to look at the flow in Masjid India. What is the characteristic of Masjid India? They have to look at all those factors. They have promised not to demolish
I'm not sure if that's an absolute promise. I take it as an absolute promise. That would be the best solution. Beberapa portal media sebelum ini melaporkan pemilik tanah tersebut bercadang untuk membina sebuah masjid baru dikenali sebagai Masjid Madani sambil mendakwa majlis pecah tanah akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri pada penghujung bulan ini.